Untuk Sri, hari ini kan RON 95 bundi itu dilaksanakan. Tapi munculnya kegusaran apabila rakyat-rakyat di kampung, di desa dan juga orang asli tak dapat menikmati sebab mereka tak ada disiplin. Apa mungkin solusi yang boleh kita utarakan untuk warga-warga di pedalaman dan sebagainya? Bagaimana yang kita ketahui, jika tidak ada lesen memandu, masih boleh menggunakan MyCard dengan syarat nombor pendaftaran atau kenderaan itu didaftarkan atas nama individu yang berkenaan. Memang di peringkat awal ni mungkin ada terdapat beberapa teething problem ya, hiccup. Tapi semalam saya sendiri mengurusikan mesyuarat jawatankuasa kabinet. Kami meneliti dan memperincikan permasalahan awal yang akan timbul ini. Jadi kita akan memperbaiki sistem, termasuklah mereka yang mempunyai MyCard tetapi agak lama. Jadi penukaran MyCard itu telah diuruskan oleh Jabatan Pendaftaran Negara dan diberikan secara percuma untuk peringkat awal ini. Begitu juga untuk lesen memandu sebagaimana yang disebutkan, lesen memandu yang tidak diperbarui dalam tempoh lebih daripada 3 tahun, maka mereka tidak layak. Jadi inilah ketiganya untuk mereka memperbarui lesen berkenaan. Kerana terdapat satu jumlah yang agak besar, ratusan ribu, di mana lesen-lesen ini harus diperbarui. Dan jangan risau, akhirnya semua pihak akan mendapat harga yang diletakkan itu. Dan saya harapkan mana-mana yang menghadapi masalah bersabar dahulu, dan beberapa mekanisme pembaharuan sedang dilakukan oleh pihak JPJ sendiri, Jabatan Pendaftaran Negara, dan juga oleh pihak Kementerian Kewangan.